Universiti Al-Azhar, sebuah institusi pendidikan tinggi ulung di Mesir dan terkenal di dunia sebagai pusat ilmu, kesarjanaan dan pendidikan tersohor. Turut terkenal dengan nama Al-Azhar Al-Sharif atau Al-Azhar yang mulia, dibina pada tahun 969 Masihi bersamaan 358 Hijriah. Ia adalah universiti yang kedua tertua di dunia dan masih beroperasi selepas Universiti Qarawiyyin di Fez, Maghribi. Namanya sempena puteri Rasulullah SAW, Fatimah Al-Zahra, iaitu Al-Zahra bermaksud yang putih bersih. Asalnya dibina oleh kerajaan Fatimiyah yang menjadikan Kahirah pusat pemerintahan. Universiti asalnya dibina sebagai Masjid Al-Azhar. Kemudian, pengajian ilmu sekitarnya berkembang dan membesar, turut dihadiri pelajar seluruh Mesir. Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, pengasas dinasti Ayyubi, kemudian menjadikannya pembelajaran umat Islam mazhab Sunni terbesar di dunia. Al-Azhar merupakan sebuah pusat ilmu yang melahirkan cendekiawan agama dan profesional Islam yang telah memadamkan kealpaan jahiliyah. Segala permasalahan masyarakat dapat ditangani dengan bijaksana oleh para ulama dan graduan Al-Azhar Al-Sharif. Syekh Ahmad bin Muhammad Zaini Al-Fatani dipercayai lepasan Al-Azhar dari rantau Nusantara yang pertama pada tahun 1873 hingga 1890. Beliau merupakan salah seorang pejuang untuk membebaskan tanah Melayu daripada penjajah dan menggalakkan masyarakat Melayu melanjutkan pelajaran di Al-Azhar. Universiti Al-Azhar telah dikunjungi oleh para pelajar seluruh dunia seperti Malaysia, Indonesia, Thailand, China, benua Afrika, Eropah dan Amerika. Kini, pelajar Malaysia merupakan antara yang paling ramai menuntut di sana daripada peringkat sekolah rendah hinggalah ke universiti. Ramai dalam kalangan tokoh dan pemimpin negara merupakan alumni Universiti Al-Azhar. Antaranya dalam kalangan Menteri Besar, Menteri dan Timbalan Menteri Kabinet Malaysia. Kini, institusi pendidikan Islam bercambah dan bertaburan di pelosok negara, hasil usaha dan gagasan oleh alumni Universiti Al-Azhar. Bermula dari peringkat sekolah rendah, menengah, pusat-pusat tahfiz, hinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Kini terdapat 20 buah cawangan rabitah antarabangsa alumni Al-Azhar di serata dunia. Ia melambangkan keunggulan Al-Azhar sebagai institusi pendidikan Islam yang berjaya dan disegani. Universiti Al-Azhar mengambil tanggungjawab ilmu dengan dakwah untuk melahirkan generasi Rabbani, membina fikrah Islamiah dan memuliakan manusia tanpa mengira agama dan bangsa. Bagi melengkapkan peranan rabitah antarabangsa alumni Al-Azhar Malaysia, sebuah bangunan tersergam indah yang disumbangkan oleh seorang penyumbang telah digunakan untuk merancang dan melaksanakan aktiviti-aktivitinya. Rabitah Antarabangsa Alumni Al-Azhar Malaysia atau WOAG Malaysia telah didaftarkan secara rasmi sebagai sebuah pertubuhan bukan kerajaan NGO pada 1 Mac 2012.
Rabitah berfungsi sebagai platform untuk menjana pemikiran sederhana dan toleransi yang dibawa oleh Universiti Al-Azhar kepada komuniti di Malaysia. Seterusnya, mempromosikan keamanan, kasih sayang dan keharmonian dalam masyarakat sejagat. Rabitah juga membantu agenda mempromosikan pemikiran Islam sebenar yang termaktub dalam agama Islam. Seterusnya, menolak semua jenis penipuan dan kepalsuan terhadap Islam dan keganasan di atas nama Islam. Juga merancang, menyusun dan menjalankan program dan aktiviti yang diperkenalkan oleh Universiti Al-Azhar, termasuk program dan aktiviti yang berkaitan dengan bahasa Arab. Dalam menghadapi pelbagai cabaran dan gagasan yang kuat, Rabitah berusaha mencapai visi dan misinya serta memaklumkan perjalanannya menerusi Buletin Al-Ribat yang memaparkan pelbagai mesej dalam konteks keilmuan dan kebudayaan Islam. Kita bersama-sama mendukung perjuangan untuk menegakkan Islam yang sederhana ini, apalagi dalam menghadapi gelombang ekstremisme dan juga terorisme yang telah membuat Islam ini dikaburi oleh pahaman-pahaman berkenaan. Itu Rabitah salah satu tujuan ditubuhkan adalah untuk mengenai isu-isu yang berkaitan dengan terorisme dan ekstremisme yang berlaku dalam kalangan umat Islam dan juga berlaku di negara barat. Perjuangan Rabitah sekarang ini dan seterusnya adalah untuk bersama-sama menangani isu-isu ini dan kita menangkis segala bentuk cabaran dan juga tuduhan yang dilemparkan kepada Islam. Sejak tahun 1961, dianggarkan lebih 30,000 penuntut Malaysia telah menamatkan pengajian dari Universiti Al-Azhar. Semoga usaha-usaha Rabitah bersama barisan kepimpinan yang bijaksana dan profesional akan membawa Malaysia ke arena persada dunia keilmuan Islam yang tersohor dan disegani.